Bagaimana alur-alur garisan kecil yang berada di hujung jari kita dapat membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia yang dinamakan cap jari. Jumlah manusia pada hari ini mencapai 8 bilion orang. Namun, Maha Besar Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, tidak seorang manusia di dalam dunia yang seramai 8 bilion orang ini mempunyai cap jari yang sama. Walaupun 100 bilion orang dan berapa sekali jumlah manusia, tetap tidak akan sama. Allahu Akbar. Sememangnya cap jari adalah salah satu sistem yang paling banyak digunakan hari ini oleh umat manusia. Ianya digunakan dalam kad pengenalan, pada telefon pintar, pada urusan perbankan, urusan polis dan banyak lagi urusan. Tujuan penggunaan cap jari itu hanyalah untuk satu tujuan saja, iaitu pengecaman identiti seseorang manusia itu. Sejarah kepada permulaan bagaimana penggunaan cap jari ini bermula ialah pada tahun 1823 oleh Jan Evangelista, seorang profesor anatomi di Universiti Breslau, Poland. Kemudian Dr. Henry Fowles dari Scotland menerbitkan artikel mengenai cap jari dalam sebuah jurnal saintifik yang bernama Nature. Walau bagaimanapun, pada tahun 1892, seorang saintis dari England yang bernama Sir Francis Galton akhirnya telah membuka mata dunia tentang kepentingan cap jari melalui bukunya yang bernama Fingerprints. Dan oleh kerana jasa para ilmuwan ini semua, hari ini hampir semua sistem di dunia ini menggunakan cap jari sebagai satu sistem pengenalan identiti manusia dan juga sebagai sistem keselamatan organisasi seperti perbankan, elektronik dan pelbagai lagi. Walau bagaimanapun sahabat semua, 1400 tahun yang lalu Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu tentang perkara ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang cap jari manusia ini di dalam Al-Quran. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahawa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Surah Al-Qiyamah ayat 3 dan 4. Para ulama dalam menjelaskan ayat ini bermaksud Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa akan membangkitkan kita pada hari kiamat dalam bentuk tubuh kita yang asal semasa di dunia. Sekalipun tulang belulang kita hancur lebur, tidak ada masalah untuk Allah Subhanahu wa taala membangkitkan kita dalam keadaan bertubuh yang sempurna semasa di dunia dengan lengkap semua anggota tubuh badan kita. Apa yang menariknya dalam ayat 4 surah Al-Qiyamah ini, Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa Dia Maha berkuasa untuk menyusun kembali tulang-tulang jari kita sehinggalah terbentuknya secara sempurna seperti mana jari-jari manusia yang kita lihat hari ini lengkap dengan alur-alur, yakni cap jari. Tetapi mengapakah Allah Subhanahu wa taala menyebut jari, dan kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebut anggota-anggota badan yang lain? Kata para ulama, ini adalah cara untuk Allah Subhanahu wa taala memberitahu bahawa alur-alur jari jemari kita ini adalah tanda pengenalan diri kita, dan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menyebut jari dan bukan anggota badan yang lain. Allahu Akbar. Dan apabila kita dibangkitkan di padang mahsyar nanti, kita akan dibangkitkan dalam tubuh yang sama semasa di dunia. Tidak ada sedikit pun kesilapan, termasuklah alur-alur jari kita yang sangat terperinci itu, dan kita akan mengenali bahawa inilah cap jari kita semasa di dunia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa membentuknya kembali. Tafsir para ulama juga mengatakan bahawa mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebut jari adalah untuk memberitahu bahawa setiap manusia tidak diciptakan dengan cap jari yang sama. Tidak kiralah berapa banyak bilangan manusia sekalipun, tetap tidak akan sama. Allahu Akbar. Kesimpulannya sahabat semua, cap jari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan kewujudannya. 1400 tahun dahulu maklumat ini turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hari ini pada dunia moden kalam Allah Subhanahu wa taala ini adalah terbukti benar. Allahu Akbar.
Oleh itu, sahabat semua, semoga tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini dapat mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah.